اقرأ باسم ربك الذي خلق. And if you know who is not reciting Al-Quran Kareem as well as they can, and they are not going back to tajweed, they are sinner. Ya Latif. Why they are sinner? Kenapa mereka itu berdosa? Something in my mouth. Kenapa mereka berdosa? Itu jawapan dia. Li'annahu bihi al-ilahu anzala. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu dengan tajwid. Allah turunkan Al-Quran itu kepada kita bersama dengan tajwid. Adakah kita baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq? Adakah kita baca gitu? Kita belajar pada guru kita pun, kalau guru kita sebut betul, kalau guru kita jalan macam ketam ke tepi, kita pun akan jalan macam ketam lah ke tepi. Dia pun ajar kita Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', contoh, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada i, hamzah, kasrah, i dengan qaf. Cara sebutan qaf bukan iqu, qaiput biar mulut tu. Yang tu payah tau nak bulat mulut tu. Tahu tak payah? Tak payah pun, asal macam okey je. Kan buat muka accent betul belum cakap. Dia tak tahu hak dia buat selama itu payah. Tapi dah jadi senang pasal dah biasa. Lepas tu nak bagi senang balik, nak bagi senang tu dia rasa susah. La hawla wala quwwata illa billah. No. Okey, saya tanya sekali lagi. Aina makhrajul qaf? Di manakah makhraj untuk huruf qaf? Tempat keluar huruf qaf. أقصى اللسان. مخرج القاف أقصى اللسان مع حنك اللحم. Dia habaq dekat kita. أقصى اللسان, هذا أقصى اللسان. Ini. Tak nampak tu. أقصى اللسان مع الحنك اللحم, dengan lelangit lembut. Okey, sekarang ibu-ibu buat aq. Jangan keluarkan qalqalah qaf. Aq. Jangan tutup mulut balik. Aq. Buat siap telan lagi kan. Aq. Sekarang lepas sekali dah tu turun. Sekali lagi. Bila buka saja mulut, aq. Jadi bagaimana qalqalah itu berlaku? Natural, semula jadi. Tak payah kan? Tak payah sampai macam tu buat menyusah diri, sampai urat belikat ni berbelit-belit. Betul tak? Sungguh pula no. Mudah. Allah dah sebut inna ma'al usri yusra. Semua hak susah kita rasa susah tu senang dia sebut, tak sangka no. Siapa sangka? Angkat lidah ni, kata lidah kan. Mana lidah dia kata? Duk menyorok tang ni. Jadi lidah ni contohnya, ini saya punya lelangit berdaging. Contoh, ini lelangit berdaging. Hadha masalan hanakul lahmi. Dan saya gunakan ni, kawasan ni adalah kawasan pangkal lidah, aqsal lisan. Hadha makan aqsal lisan. Fa'arfa'uha ila hanakul lahmi, saya angkat pikat dalam langit berdaging tu. Aq. Dia akan terjadi sendiri. Aq. Bila lidah tu luruh, dia bunyilah qalqalah. فكيف يحصل هذه القلقلة؟ استخدام أقصى اللسان وأطبقها على الحنك اللحمي هنا. فعندما أترك اللسان أترك أقصى اللسان. Jadi mulut kita ni tak ada lagi
Lepas tu kan contoh, hadhil haqiqah, hadhil haqiqah, takkan hadhil haqiqah, takkan nak sebut gitu kot, nak sebut huruf qaf muncung kan, muncung mulut tu barulah jadi terbaik. Ada pula ustazah yang mengajar gitu. Semoga Allah ampunkan mereka. Amin lah. Amin.